Okey, kembali balik pada podcast pada episod pertama bersama dengan Abang Lan daripada Photo Culture. Kita dah bincang pasal fotografer versus client, harga lantai, harga ceiling. Nak tanya pula yang seterusnya, isu scam. Sekarang ni banyak isu scam, tapi dia punya scam dia bukan one way dia two way. Okay. Dia jadi roundabout dah. Sebagai contohnya, saya baru ni tengok dekat thread pengantin kena scam dengan fotografer. Okay. Lepas tu ada juga isu fotografer kena scam dengan klien, which is macam lagi seminggu majlis dia, tiba-tiba bang saya cancel, saya punya family dah sponsor fotografer lain. So dah 2025 dah. Apa sebenarnya isu scam ni? Adakah sebab memang industri kita tak protect ke, ataupun mungkin kita sebenarnya at the end of the day kena balik pada agama supaya bab-bab tipu-menipu ni. Sebab kalau ikut logik, scam daripada fotografer tu lebih jahat lah, sebab mungkin dia dengan niat. Klien pula mungkin scam yang jenis itulah cancel last minute. Dia mungkin tak ada niat pun, ataupun mungkin financially dia tak stable. So pada awalnya dia booking, expectation dia boleh book dengan kita. Okay. Tiba-tiba dah ujung-ujung ni nak bayar balance macam tak dapat. Lepas untuk takat fotografer lain pula. So apa pendapat abang? Biasa klien ni diduga dengan harga package lah. First kali bila dia buka, dia tengok gambar tu okey, boleh lawa, dan dia tengok harga kan. Tapi sebenarnya kalau dari kita, yalah, kalau orang nak scam ni kan, follower boleh beli. Boleh, betul. Kan? Social media boleh buat, TikTok pun boleh. Sekarang senang kan? Senang. Boleh view boleh beli. Boleh beli view tu kan. Benda tu mudah lah sekarang ni, tak macam dulu. Tapi sebenarnya klien dia kena tengok dari segi aktif account tu. Dari segi posting. Dia kena tengok posting tu dia efisien ke tidak kan. Maknanya mungkin satu minggu satu ke. Yang kedua, bila lock tu, klien kena kalau dia tak ada isu trust lah, kalau klien tak percaya fotografer tu kan, dia boleh je bila dah lock, Google Meet ke, set Google Meet ke. Paling simple sekarang kan. Paling simple lah. Dulu yelah mungkin kena face to face kan. Tapi rasanya dah tak ada alasan lah sekarang. Dah tak ada alasan lah. Boleh lepas, saya nak deposit, saya lepas deposit saya nak Google Meet awak boleh je, tak ada masalah. Ada saya pernah kena juga yang saya akan jumpa dulu baru saya deposit. Yang itu memang confirm dapat lah. Tapi somehow brilliant lah. One of the way untuk kita tengok kan orang tu macam mana. Betul. Daripada perspektif fotografer pula macam mana bang? Bagi aku kalau nak dari perspektif fotografer dia kan, yang pentingnya masa lock tu klien dah clear lah. Yang klien dah clear dengan TNC kita. Bila lock tu janganlah 100. Okay. At least 30% from semua package kan. Yalah, biasa sekarang kalau dah lock 30%, dia memang refundable lah kan. Memang tak boleh return lah deposit tu. Dan selalu bila kita dah lock tu, mostly klien akan, kita boleh je nak discount klien, nak bayar, dia nak bayar in case dia tak ada bajet ke, nak bayar ansuran, okey je sebenarnya. Kalau event dia bulan 12 tahun depan, dia boleh je bulan-bulan dia buat ansuran bulanan, tak ada isu pun. Ada je klien aku yang kata package dia 10,000 kan, ada je sebulan dia bayar 500, ada je. Dan bila nak event dah habis. Lepas tu every time pun, every month yang dia transfer tu pun kita pun akan respon kan. Betul. Terima kasih. Kita ada update lah dia punya invoice semua kan. Jadi so, dia ada hitam putih kan. So, dari segi situ, bila klien letakkan satu kepercayaan dekat kau, dari situ value kau dah naik lah. Contoh Daus bagus lah. Dia punya, kita hantar je, dia terus respon. Dia tak ada sidai kita lama, apa kita tanya dia jawab. Okey je, tak ada isu sangat. Dan tapi satu lagi, bila klien ni pula takut kena scam. Contoh kalau fotografer tu, yalah, dia ada was-was kan. Contoh fotografer tu nak deposit, dia nak 80%. Kat situ dia dah red flag lah. Okay. Kalau TNC dia clear, paling kuat pun 30%, 40% dia deposit daripada total amount tu. At the end of the day, TNC lah. TNC tu kena TNC strong, memang kena strong kena confident. Untuk klien-klien kat luar pun minta lah. Betul. Jangan korang dah booking, lepas tu korang happy-happy je. Tapi kalau nak ikutkan, ada cerita fotografer receipt pun tak boleh buat. Macam ni cakap. Dia hanya bagi itu dah red flag kawan-kawan. Memang. Tapi ada juga yang bagi sauk. Okey. Kita tak boleh nak cakap apa klien ni kan.
Contoh dia dah ditutup dengan harga 1,000 contoh 1,000 dua event. Lepas tu deposit katakan 500, lepas tu fotografer pun senyap. Ada je, banyak yang terjadi. Tapi mostly memang banyak terjadi. Kalau baca kat thread tahulah kan. Event saya lagi seminggu, fotografer diam. Faham ni. Faham ni. Okay, balik pada soalan personal lah. Cantik ni kan subjektif. Kalau tanya 10 orang mungkin pendapat dia orang beza lah. Pada abang macam mana pula? Cantik sesebuah gambar tu daripada abang punya side. Cantik cantik ni. Cantik evergreen. Something like that lah. Kalau dari segi mata orang yang biasa tengok, cantik ni cantik di mata lah kan. Tapi kalau dari segi perspektif aku deliver gambarkan klien, aku nak kalau boleh cantik tu dari hati dia. Maksudnya apa yang dia expect daripada kita. Maksud dia apa yang yalah. Kan maksudnya kita buat, lepas tu dia cakap cantik, itu kira dah deliver. Betul. Ni lah. Sebab mostly klien tak tahu pun gambar tu cantik dia tu macam mana. Kau duduk satu gambar 1 jam pun dia tak tahu tu. Yang penting bila kau deliver, kalau dia kata tak cantik, apa nak cakap? Ya. Perlu lah. Kita tak boleh tanya klien kat mana yang tak cantik tu. Tapi kita sendirilah yang mencari, menilai benda tu cantik tu tak cantik tu kat mana. Tapi kalau kau deliver cantik tu, klien kata, "Oh, cantiknya ni." Itu pun satu kepuasan lah untuk kau. Itu je lah. So, kalau abang rasa dalam gambar evergreen tu yang boleh bertahan lah. 10 tahun, 20 tahun, gambar tu masih cantik lagi, abang rasa apa yang boleh describe? Memang pengantin lah boleh describe. Memang yalah, kali dia hire kita tu yalah event dia pasal pengantin tu lah kan. Jadi bila aku pernah jumpa klien yang sekarang dah yalah aku dah 16 tahun. Kau akan jumpa balik circle klien yang lama dulu aku pernah shoot kau kan. Anak dah 3, anak dah 4. Bang, gambar abang dulu. Dia boleh cerita balik momen dia masa wedding dulu. Faham. Bang, dulu abang shoot saya macam ni abang. Abah saya cukup suka dengan abang dulu. Sampai macam tu. Orang kata samping pun kita betul kan. Macam tu sekali tau. Jadi kalau boleh dia evergreen yang macam tu kita nak. Kita tak nak, dia tak adalah habis dia klien tu sekali jumpa abang ni dulu shoot garang lah apa kan. Kita tak nak benda-benda tu jadi lah. Experience pengantin tu lah. Okay, zaman sekarang 2025 dah start lah dengan mobile. Saya rasa mobilegrapher sebelum COVID lagi kan? Yes, mobile sebelum COVID. Tapi sekarang ni yang start dengan WCC. Yes, WCC lepas COVID lah mestinya. So untuk topik kita yang ni, bincang sikit lah pasal WCC ni ataupun wedding content creator kan. So pada pendapat abang, macam mana kita nak membezakan dengan klien yang hire WCC tapi mungkin expectation dia tu adalah WCC tu version phone, tapi buat benda sama dengan kita, ataupun persepsi abang punya perspektif berbeza? Bagi aku WCC ni dengan kita sebagai wedding foto video ni kan, dia tak sama pun dengan kita. Dia sekadar trend sekarang. Jadi bila WCC dengan foto video ni, dia WCC shoot banyak kepada BTS je. Lepas tu macam kita mostly kita handle lah klien tu kan. Jadi WCC ni memang tak ambil tahu. Sepatutnya dia tak terlampau arrange sangatlah shot dia. Betul. Dan sebenarnya kalau dulu tak tahulah sekarang ni WCC lah, kalau kita tengok kat trade pun dia dah mula bergaduh kan. Tapi bagi aku WCC yang dulu, yang baru-baru masa nak naik, bila dia shoot BTS, dia tag je kita. Dari segi situ dia mempromosikan kita juga sebenarnya. Dia tag kita, dia tag orang pelamin contohnya, make up kan. Kita tak sempat nak buat story bang. Betul. Kita repost dia punya video je. Tapi sekarang dah tak ada tau. Sekarang WCC mostly dia dari segi sekarang ni macam dia terlampau eksklusif tengoklah. Macam tak nak kawannya. Bila WCC ni pula, bila dia hari event kan, contoh hari ni dia sanding contohnya, dia on same day punya update kan, dia lebih terkedepan daripada yang kita kat belakang tau. Dulu kita WCC bila masa zaman lepas-lepas COVID, WCC tu kita rasa dia macam satu team dengan kita. Sekarang dah tak ada. Sekarang dia macam dia nak tunjuk yang dia dia dah boleh dia melangkaui kita tau. Maybe dia kena tukar terms WCC tu lah kot. Mungkin dia
mobile grapher. Betul. Kan? Betul. Dia dah tak boleh pakai term WCC lah tu mungkin. Sebab memang terms tu pun dah overlapping lah. Betul. Quite bahaya jugalah untuk future nanti. Mostly lah yang video yang dia upload mostly bukannya yang dia full macam kita edit kan. Dia raw, mungkin touch up filter sikit dan dia upload kan. Yeah. Kalau macam kita yalah makan masa lah kan. Tapi bila WCC dah, yalah handphone kita tak nafikan lah benda ni semakin lama semakin canggih tau. Yes. Boleh buat bokeh. Boleh shoot raw lagi sekarang kan. Jadi bila WCC ni dah ke depan sangat, tak tahu nak cakap, mungkin kena betulkan macam terms lah. term lah. Okay, masih dalam topik handphone lagi. Abang rasa dia boleh replace tak kamera kita tu? Tak boleh. Kamera mirrorless ni apa semua tak boleh. Sebab phone ni dia update by hari tu lah kan. Dia tak boleh for long term. Kita sebagai yang pegang kamera foto video ni, dia ada depth dia. Okay. Nak keluar the next version tu, maksud abang lambat lah. Memang lama. Mungkin 10 tahun lagi mungkin kita tak nafikan benda tu akan datang tak. Contoh macam dulu DSLR lah. Dulu DSLR kita rasa macam full frame kecil, tu body kecil lah. Masa full frame DSLR, lepas tu dia keluar mirrorless, kita rasa mirrorless tu apalah kamera kecil tak ni. professional. Keyakinan klien dengan kita macam mana kan. Padahal yalah zaman berubah kan. Sekarang mostly semua mirrorless lah. Kalau kau pandang DSLR pula, apa pakai dia? Apalah berat. Faham. Macam tu lah. Zaman yalah kita kena ikutlah trend semasa tu. Kita dah almost pun sampai penghujung abang. Okay. Dalam 16 tahun abang berkecimpung dalam bidang fotografi ni. Kalau ikutkan dah form 4 lah budak tau. Kalau abang jaga budak lah. Ya betul. Dah form 4 lah. So macam mana abang maintain? Maintain maintain lah motivasi. Aku kalau biasa lah, aku shoot wedding kan. Minat tu memang minat lah. Kita semua di group lah. Group dengan minat tu. Aku punya style bila dah lama ni, dia lah setiap minggu kau shoot, make up, barak, salah restu, group foto, post, outdoor. Itu rutin tau. Tiap minggu sama je. Kau pusing lah macam mana pelamin atas langit pun, dia tetap sama juga tau. Ada gak salah restu kan? Ada gak salah restu. Lepas tu ada gak group foto, sama je. Tapi bila aku punya style, okay, hari ni akan shoot kan, aku akan tukar mindset aku bekerja hari ni. Okay. Bila kau niat je macam tu, disiplin kau akan automatik lah. Kalau tak ada niat nak bekerja tu memang out lah. Yelah kadang-kadang orang hire kita kan, bayar kita ke, tapi kita tak boleh nak deliver benda tu. Sebenarnya tu masalah disiplin kau. Kau patut bila orang hire kau, boleh hire kau dan kau boleh deliver, maknanya kau disiplin kau sangat bagus. Itu je. Bangun tak bangun tu belakang cerita. Okay, part disiplin yang abang cakap tadi. Kadang-kadang kalau kita fikir-fikir balik, bukan hanya kerana kita bekerja, betul, tapi pengantin tu kahwin untuk pertama dan maybe yang terakhir. Betul kan? So kalau kita persepsi kita adalah, oh ni wedding ke 100 aku, oh ni wedding ke 150 aku, sebagai fotografer kan. Betul. Kadang-kadang mungkin waktu tu kita dah bermain dengan orang kata apa, line yang kita tak patut cross lah kan. Betul. Sebab kata kau tadi 100 kan, aku dah shoot wedding 1000. Kalau nak kira value tu. Kalau nak kira kan, shoot wedding daripada 2009 ni aku ingat dah 2000 dah pengantin. Abang ada aku ada kod lah kat situ. Setiap kali klien masuk je ada kod. Sekarang dah 2000 lebih lah. Sekarang dah 2000 lebih lah. Jadi bila kita niat kita nak shoot tu, kita nak bekerja kan. Jadi shoot tu tak ada isu pun sebenarnya. Dah nak sampai ke penghujung ni bang. Okay. Bakal pengantin dekat luar sana yang tengok podcast kita, ada tak abang rasa macam nak promote fotoculture? Hire lah fotoculture. Ada tak? Benda ni cringe sikit bang, tapi nak tak nak kita kena promote lah. Ayat best dia apa? Nak murah, banyak je kat luar sana. Okay. Faham. Nak murah memang bersepah. Kalau tak payah, sekarang ni lagi senang. Kalau tak payah harga, kau kata kau ada 500, berlambat orang reply. Saya free kan. Tapi kalau kau nak value, boleh cari fotoculture. Mantap. Boleh letak dekat dinding sekolah. Sampai sini saja untuk episod 1 We Talk Wedding. Semoga berjumpa lagi dengan you all semua, dan selamat menonton, dan terima kasih juga menonton. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Alright, sama.